Berdepan pelbagai kecaman, terutama selepas mendirikan rumah tangga dengan pelakon Fatah Amin, penyanyi Amira Othman menganggap semua itu hanyalah asam garam dalam kehidupan seorang anak seni. Amira, atau nama sebenarnya Nadia Amira Othman, sedar bukan mudah untuk memuaskan hati semua orang. Katanya, dia jarang aktif di Threads kerana kurang membaca komen, namun baik atau buruk, semuanya adalah asam garam sebagai anak seni. Menurut Amira, menjadi diri sendiri dan menjadi isteri kepada Fatah Amin tidak lari daripada pelbagai ragam komen dan pandangan. Baginya, itu perkara biasa dalam dunia hiburan. Tambahnya, apabila seseorang itu menjadi perhatian ramai, sudah tentu bermacam pendapat akan muncul. Yang baik boleh diambil, tetapi yang tidak baik, dia tahu mustahil untuk memuaskan hati semua orang. Jelas Amira, apabila seseorang itu menjadi tontonan umum, pelbagai pendapat pasti muncul. Yang baik boleh diambil, tetapi yang tidak baik, dia sedar mustahil untuk memuaskan hati semua orang. Katanya, yang penting adalah melakukan kebaikan kepada semua. Selebihnya, terpulang kepada penilaian masing-masing. Tambah Amira, dia dan suaminya Fatah Amin sejak dahulu memilih untuk tidak memberi perhatian kepada perkara negatif, kerana mahu menjalani kehidupan yang lebih tenang. Ujarnya, memberi fokus kepada negatif hanya akan meletihkan mental. Menurut Amira, jika seseorang memang tidak menyukai dirinya, apa sahaja yang dilakukan, termasuk perkara baik, tetap tidak akan mengubah pandangan mereka. Katanya, membuat orang suka bukan tanggungjawabnya. Baginya, selagi tidak melakukan perkara yang salah, selebihnya terpulang kepada penerimaan masing-masing. Amira menegaskan, dia dan suaminya Fatah Amin hanya ingin hidup dengan tenang. Buat mereka yang tidak menyukai, katanya mudah-mudahan yang baik-baik untuk mereka, dan yang lebih penting, mereka terus menghargai insan-insan yang menyokong.